Jeritan saraf. Anda ada tak cepat rasa letih? Kaki tangan kebas? Migraine tak sudah? Tapi bila buat check up, result semua normal. Kalau ada, anda kena tonton video ni sampai habis. Jika ada simptom tadi, sabar dulu. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dalam sistem saraf kita sendiri. Sistem saraf kita ni ada dua. Yang pertama, saraf pusat, yakni otak dan tulang belakang. Yang kedua, saraf periferi yang sambung ke seluruh badan. Kalau pusat terganggu, mood, fokus dan ingatan akan terjejas. Kalau periferi terganggu, rasa kebas mencucuk atau lemah otot akan muncul. Kenapa wanita yang ramai alami? Sebabnya, wanita ni mengalami perubahan hormon yang ketara. Mereka juga ada multitasking tanpa rehat cukup dan tekanan emosi ditambah dengan pemakanan kurang seimbang. Bayangkan saraf yang sepatutnya hantar isyarat dalam badan jadi lambat, silap arah atau langsung tak respon. Rawatan moden tetap penting, tapi ramai yang dah mula guna pendekatan semula jadi yang menyokong. Seperti nutrisi sokongan untuk saraf tanpa ganggu ubat, rehat dan teknik kawalan stres, detox ringan yang bantu organ seperti hati dan buah pinggang. Bila sistem badan kuat semula, kadang-kadang doktor sendiri kurangkan dos ubat sebab badan dah boleh bekerja sendiri. Kalau anda sedang alami simptom saraf tapi tak jumpa punca sebenar, jangan abaikan. Mungkin tubuh sedang berihin yang perlukan pendekatan lebih menyeluruh. Follow, like dan isi form kat link di profil Kak Ros. Submit. Itu pun kalau korang nak tahu lebih lanjut tentang cara semula jadi, menyokong rawatan tanpa menolak rawatan moden. Kita usaha, selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Ros nak share satu zikir yang boleh diamalkan bila rasa tak terkawal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya, cukuplah Allah bagi kami. Dialah sebaik-baik tempat bergantung. Ulang-ulang 7 kali bila rasa panik, dada sempit dan terlalu overthinking. Dah faham? Alhamdulillah. Assalamualaikum.